cakap ribat ni semua, tapi kau pun tak ada solution, tak guna juga. Aku support solution kau. Kalau kau betul-betul solution kau tu adalah benda-benda Sukses yang sukses. Kau kena faham satu benda dalam konsep. Bila buat bisnes, walaupun dia pembengkel apa semua, dia ada overhead banyak, pekerja, Betul. pejabat, bil elektrik. Dia punya investment dia apa semua untuk bagi dividen tu. Betul, nak bagi dia dividen tu semua. Kau kena faham konsep tu semua. Memang kita tak faham konsep tu. Terus jam. Kau dengar pula cakap orang-orang yang entah mana-mana. dengarlah cakap orang yang ambil bisnes, yang ambil Islamic finance, ambil finance. Kau tahulah konsep finance tu macam mana. Kau dengar daripada graduan-graduan TikTok. Macam mana kan? Graduan social media. Dia basically macam ni lah. Kalau kita tak boleh beat sistem tu, kita join the system. Kita join the system dan kau cari the grey area yang ada. Itu yang patutnya. Faham. Memang kalau nak ikutkan, aku pun nak juga. Siapa pinjam RM10,000 dah bayar RM10,000. Aku pun nak, guys. Siapa tak nak okay. Semua dalam dunia ni boleh majority semua suka benda tu. Tapi bila melibatkan banyak servis cost, service charge semua benda tu, kau kena faham sebab apa. Sebab benda semua ada overhead. Faham. Mana dia buka bank elektrik TNB bagi cuma kan. Faham.